Penang FC luah rasa kecewa kepada First Instance Body FAM. Malaysian Football League (MFL) membalas kenyataan tersebut. Sebelum itu bantu kami dengan klik tombol suka dan subscribe agar channel kami terus berkembang. Media sosial rasmi Penang FC luah rasa kecewa kepada First Instance Body FAM. Dalam satu kenyataan berhubung keputusan melanjutkan tarikh akhir untuk memuat naik dokumen pelesenan kelab sehingga 10 Mei ini. Luahan tersebut seolah-olah menyatakan bahawa badan bebas tersebut seperti tidak menghargai kelab-kelab yang telah menunjukkan disiplin dan profesionalisme dengan mematuhi tarikh akhir tanpa gagal. Ketidaktegasan badan bebas tersebut memberi kelonggaran berulang kali berupaya memberi dampak negatif kepada ekosistem bola sepak negara yang kian membara. Penang FC menyuarakan dan menyeru agar badan bebas tersebut mula mengangkat dan menghormati kelab-kelab yang berusaha keras mematuhi peraturan, demi memelihara maruah dan masa depan bola sepak Malaysia yang lebih berdaya saing dan berwibawa. Namun dalam satu kenyataan rasmi di media sosial rasmi Malaysian Football League (MFL), menjelaskan bahawa keputusan Badan Bebas First Instance Body (FIB) melanjutkan tempoh permohonan lesen kebangsaan adalah berdasarkan peruntukan yang termaktub dalam Peraturan Pelesenan Kelab MFL edisi 2024 hingga 2025. MFL dalam kenyataan rasmi hari ini berkata, FIB mengambil maklum kenyataan yang dikongsikan oleh kelab Liga Super melalui media sosial baru-baru ini berkenaan tarikh akhir penyerahan dokumen pelesenan kelab untuk kitaran 2024 hingga 2025 bagi lesen kebangsaan. Namun tindakan MFL tersebut turut mendapat reaksi kurang senang para peminat bola sepak negara. Adakah MFL mampu menjamin kesejahteraan ekosistem liga pada musim baru nanti? Bukan dari Litak, cantik.